Okay guys, hari ni kita nak daftar nombor baru di TuneTalk. Selepas kita download apps TuneTalk, klik open. Dekat sini kita klik self registration. So dekat sini kita kena scan ni lah siri SIM card, IC, dan kita kena verify kita punya muka. So let's start. Kalau nak daftar nombor baru, kita kena pilih get a new number. So klik confirm. So pilih physical SIM, jangan pilih eSIM. Confirm. Pastikan jangan scan yang ni tau. Scan yang atas ni. Alright. So sekarang kita pilih nombor yang kita nak. So kita type lah kat sini. Contoh, kalau ada, kita pun search. Kalau tak ada yang berkenan, kita pilih lain. Contoh, macam ni. Contohlah cantik sikit kan. So 0114956655. Selepas kita dapat nombor yang kita nak, kita klik confirm. So kita boleh pilih lah plan apa yang kita nak. So sekarang dah wajib untuk beli plan tau, beli package internet. So kat sini Epic 50 500GB, Epic 35 200GB, Epic 28 50GB, Epic Call 20 15GB. Tahunan 99 ni dapat 2GB sebulan, tahunan 200 dapat 10GB sebulan. Dan ada juga plan family dan save. Klik yang sebelah kanan ni. So kat sini ada plan 700GB. Plan 700GB ni dia boleh dapat macam family plan lah. So boleh share. So 700GB ni boleh bagi kepada dua, satu nombor anak, satu nombor parent. Dan yang kedua, plan Epic Family untuk 1200GB. Yang ni boleh bahagi kepada 5 nombor. So 1200GB boleh bahagi kepada 5 nombor. Tu maksud dia. So saya nak pilih plan Epic 35 ni 200GB. Saya klik select. Kat sini kita ada pilihan. Kita nak beli plan 35 untuk sebulan, ataupun beli plan 3 bulan terus tapi bayar 100, so dapat diskaun lah. Ataupun nak terus bayar untuk 6 bulan, so dapat jimat juga. Just bayar 195 dan terus bayar untuk setahun. Setahun just bayar 385, so ada diskaun. So saya nak pilih sebulan je dulu. Sekarang klik proceed. Kat sini kita kena scan kita punya kita punya IC. Depend lah kat korang. Kalau korang pakai IC, dan scan IC. Kalau pakai pasport atau iCard atau MyTentera, then follow dokumen yang korang ada. Sekarang saya scan dulu saya punya IC. Kalau keluar macam ni, klik scan again. Right. Selepas berjaya scan IC, dia akan keluar dua pilihan ni lah, face recognition ataupun My Digital ID. Kalau korang dah ada My Digital ID, guna My Digital ID lah. Tapi kalau tak ada, guna face recognition ni. So pilih face recognition. So klik confirm. Klik next. So bila dah berjaya, korang akan nampak dekat dokumen ID MyCard akan ada tik hijau, tik verify. Dan dekat face recognition pun akan ada tik verify dan color hijau. Scroll ke bawah. Dekat contact number dengan dekat email, pastikan korang kena masukkan. Sebab dekat email tu paling penting, sebab korang kena get OTP. So masukkan contact number dengan email. Dekat email klik verify, dapat OTP. So masukkan OTP yang korang terima dekat email korang. Lepas masukkan, klik confirm. So contact number pun dah, email pun dah. Scroll ke bawah sekali. Dekat sini korang tick je ni, I have read. TuneTalk term and policy. I hereby consent to the collection.
So yang bawah sekali ni dia optional lah. Korang nak tick pun boleh, tak tick pun boleh. So klik confirm. Ok, dekat sini korang boleh pilih cara korang nak bayar. So dekat payment method tu korang boleh klik change. So kat sini kalau korang nak guna debit card ataupun credit card, korang boleh klik dekat credit card. Kalau kata nak guna online banking, boleh pilih online banking. Kalau nak guna Touch 'n Go, boleh klik dekat e-wallet. So contoh macam saya nak bayar pakai online banking. So kita klik online banking. So kat sini ada beberapa pilihan bank lah. So korang boleh pilih korang nak guna bank apa. Contoh macam saya nak pakai Maybank. Ok, lepas tu klik proceed. So kat sini korang boleh teruskan pembayaran korang lah. Korang masuk korang punya ID dengan password korang punya account bank. Ok, bila dah keluar macam ni, maksudnya korang pun dah berjaya daftar dan korang dah berjaya buat pembayaran. So lepas keluar macam ni, korang boleh masukkan SIM card korang dan terus boleh guna. Kalau tak ada internet, boleh terus setting APN. Kalau kata setting APN tak tahu macam mana, boleh contact saya dan saya akan bagilah cara setting APN. Ok, jumpa lagi ke next video. Bye.